First, cikgu buka cikgu punya template pelaporan yang pentaksiran pertengahan tahun hari tu. Yang cikgu email kat saya tu, ada dalam simpanan cikgu kan, cikgu kelas. So, cikgu pergi kat sini, cikgu tukarlah. Yang ni tukar akhir tahun. Okey, siap. Lepas tu tarikh, cikgu tukarlah. Ni saya dah tukar dah tarikh 30/11/2020. Okey, kalau kelas cikgu okey, tak ada orang pindah, tak ada orang masuk, so cikgu biar je lah. Tapi kalau kelas cikgu ada orang tambah, cikgu tambah je kat bawah ni. Contoh ni, saya ada murid baru seorang. Contohlah, ni murid baru Azlina, saya tambah kat sini. Type je. Type je nama, IC, ni Jantina dengan ni. Okey. Then lepas tu cikgu pergilah kat subjek BM. Okey, kat subjek BM ni sebab semua murid akan ada peningkatan. Lepas tu dah settle tu, cikgu pergi kat setiap subjek. Okey, contoh kita pergi kat BM. Okey, kat BM, cikgu pergi sini. Ni hari tu pertengahan 3. Kalau cikgu kan tahu anak murid cikgu. Okey, dia berpotensi untuk naik 1 ataupun 2 TP. Kalau dia 1, 4 lah. Bila 4, kebanyakannya semua mesti sama je kan. So cikgu tarik je 4. Sampai kat murid yang cikgu rasa dia ni macam kurang sikit, cikgu biar je lah 3. Ataupun yang ni cikgu nak naik 5, tarik 5 dekat budak tu, naik 1 je. Budak tu dari 3 jadi 4. Budak lain yang okey, 3 jadi 5. Okey, buat yang sama naik juga. Naik boleh, jangan turun. Naik boleh tapi jangan turun. Okey, so sama buat dekat kemahiran membaca, menulis semua ni. Okey. Lepas tu pergi kat tahap penguasaan keseluruhan. Bila dah settle semua ni, cikgu buatlah dekat semua subjek lain. BI, Math sampai klik kat dot ni. Boleh nampak semua. BM, BI, Math semua. Okey. Okey, cikgu pergi dekat yang saya bagi Google Drive punya link tu, akan keluar macam ni kan? Okey, keluar macam ni. Cikgu pergi kat akhir tahun. Okey, akan keluar macam ni. Pergi kat tahun 1. Okey, pergi dekat analisis PBD ni. Analisis PBD tahun 1. Okey, buka. Okey, buka. Okey, ada BM, BI semua ni kan? Okey, cikgu pergi dekat cikgu punya template tadi. Okey, cikgu ambil tahap penguasaan keseluruhan ni. Cikgu ke bawah. Copy, ambil bawah sampai bawah. Cikgu copy. Lepas tu cikgu paste. Ini contoh. Ni contoh. Okey. Sebab kelas lain-lain. Okey, paste. Dia tak nak lekat pula. Tapi boleh lekat. Tu. Okey, 3. Okey, buat untuk semua subjek. Copy paste sampai habis. Bahasa Tamil je tak payah. Okey, stop. Cikgu pergi dekat analisis bilangan TP. Okey, cikgu buka dulu. Cikgu buka. Okey, keluar macam ni kan? Dia ada okey. Sekejap, dia tengah ni. Okey, ada BM, BI, Math, Science semua ni. Okey, pergi kat BM. Okey. Mana saya dapat nombor 38 ni? Saya dapat daripada template pelaporan. Template pelaporan, cikgu pergi kat dot ujung ni. Dot ujung ni ada dot. Okey, bila klik, drag ke bawah. Ada graf pelaporan ni. Klik graf pelaporan. Okey. Dia keluar macam ni. Cikgu pergilah tengok. Okey ni, BM 38. Tadi saya dah key in 38. Okey. Bahasa Inggeris. TP3 30, TP4 8. So pergi balik dekat Google Drive tadi. Okey. Pergi dekat BI. Okey, tekan TP3 tadi 38 contohlah. Okey, TP4 no 36. 36. 2 orang. 36 2. Macam tu. Okey, settle. So cikgu tengok kat sini jumlah murid tally tak? Dengan betul tak jumlah murid cikgu sini? Sini memang ikut TP lah. Sini kita nak tengok sini, mesti tally dengan jumlah murid cikgu. Lepas tu pergilah kat semua subjek tally dengan jumlah murid cikgu. Lepas tu pergilah kat semua subjek Math, Science dan seterusnya. Lepas tu siaplah.